Assalamualaikum dan selamat jumpa lagi di channel Catman DIY. Okey, di tangan saya ni ada satu spray brand DPI. Enco lah, biasanya orang sebut Enco kan. Okey, ini adalah primer surface. Okey, primer surface yang warna grey. Okey, jadi kat sini nombor 5 A006 primer surface grey. Okey, ni barang dia ni barang dia. Ni barang dia, dan dekat belakang tu adalah hasil penggunaan barang ini. Okey, kita sama-sama tengok. Okey, saya sebenarnya tak pandai mengecat, cuma saya nak sharekan kepada anda. Ni barang yang anda beli ataupun anda pakai, dan ini adalah antara hasilnya. Okey, ini adalah satu lapisan yang saya gunakan untuk spray ni. Ni kalau beli dekat Shopee saya rasa dalam RM12 kot, lebih kurang macam tu lah. Tengok sendiri lah. Okey, jom kita tengok hasil dia. Okey, hasilnya macam ni. Kalau cat tu tak cantik, salahkan saya lah. Saya tak pandai mengecat. Cat cantik, saya yang tak pandai mengecat. Ni. Okey, ni permukaan dia. Okey, ini hub drain dan ini hub sprocket drain. Okey. Ni macam ni. Macam mana? Kalau nak boleh beli. Okey, saya buat video ni hanyalah sekadar perkongsian. Okey, bye bye.